Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu semula dengan saya Ustaz Luqman Makhtar dalam siri kedua pengajian Sirah Nabawiyah. Saya alurkan kedatangan ataupun pertemuan kita semula untuk kali ini. Baik, berbincang tentang bermula dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah turun ayat Allah, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Itulah arahan pertama, wahyu pertama sejak turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu turun dengan arahan wahai Muhammad, mulakan kerja tugasan kamu untuk membawa peringatan. Baik, sejak itu bermula Nabi menjalankan tugas sebagai seorang rasul. Secara umum, Nabi di Mekah selama lebih kurang 13 tahun melalui dua fasa dakwah yang disebut sebagai sirran wa jahran, secara senyap-senyap, jahran secara terbuka, secara in person, yang kedua secara in public. Baik, um, 3 tahun pertama dakwah Nabi itu boleh disifatkan secara senyap-senyap. Senyap-senyap ni bukan bermakna Nabi takut-takut buat senyap tak bagi tahu orang, tak nak orang tahu. Tidak, bukan. Tetapi dia adalah semula jadi. Mana-mana usaha dakwah, kempen pun dia tidak terus come out of nowhere. Oh, gini. Tak ada. Nabi akan, biasa awak akan approve bersembang dengan orang dekat-dekat dahulu. Itu biasa. Dan ini orang kata proses mula jadi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar lebih kurang 3 tahun. Sehinggalah satu ketika barangkali ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersedia, turun perintah yang berikutnya untuk Nabi memulakan dakwah secara terbuka. Allah sebut fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Orang kata persembahkan, jelaskan apa yang kamu diamanahkan itu. Tak kisahlah, jangan hiraulah apa orang musyrikin nak buat nanti. Dan kemudian menyusul pula arahan Allah Subhanahu Wa Taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Mula berikan peringatan dakwah ini kepada saudara-saudara kamu yang terdekat. Sejak itu bermula dakwah Nabi secara terbuka. Maksudnya kita bayangkan dakwah Nabi secara orang kata terbuka di hadapan orang ramai, ada public speaking, pengucapan awal sebagainya. Baik, ini dua fasa dakwah Nabi. Mari kita sorot sikit-sikit dalam setiap fasa. Kita mula dengan fasa Nabi dakwah secara senyap-senyap. Sekali lagi saya ulang sebut, tekankan bukan Nabi takut-takut, tidak. Sebaliknya ini proses semula jadi. Maka apa yang Nabi, bagaimana Nabi lakukan? Dia bercakap seorang-seorang dengan orang yang dekat. Yang pertama yang tak perlu untuk Nabi nak cakap banyak ialah isteri Nabi sendiri, Sayyidatina Khadijah. Kita ingat balik masa mula-mula Nabi terima wahyu turun dari Gua Hira. Bagaimana Sayyidatina Khadijah seorang isteri yang masya-Allah. Tak semua orang akan bertindak begitu. Dia mententeramkan Nabi, dia bagi dokongan kepada Nabi. Beliau orang pertama percaya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya sudah tentu anak-anak Nabi sendiri, anak kandung Nabi dan termasuk juga anak angkat Nabi yang ada pada ketika itu. Sayyidina Ali, Sayyidina Zaid bin Harithah, mereka semua terima dakwah Nabi dengan orang kata begitu mudah. Ini datang daripada akhlak Nabi sendiri. Nabi pada sejak awal pun orang yang bagus. Jadi apabila Nabi sebut sikit, yang kenal Nabi boleh terus terima. Kita nak rasa benda ni bukan mudah apabila kita dapat bandingkan. Kita bandingkan contoh dengan Nabi-Nabi terdahulu. Nabi Lut, Nabi Nuh. Isteri mereka, anak mereka tak mudah terima. Bukan nak kata mereka itu tidak bagus. Tetapi tak semua orang boleh terima dengan mudah dakwah itu. Tapi Masya Allah, ahli keluarga Nabi terdekat, isteri, anak-anak, termasuk anak angkat, terima dengan mudah. Baik. Selepas pada itu, Nabi berdakwah, bercakap pula dengan kawan-kawan yang rapat. Dan kawan-kawan rapat Nabi ni pelbagai, orang kata kasta dan peringkat umur dan kedudukan dalam masyarakat. Ada orang terhormat yang dihormati seperti Sayyidina Abu Bakar dan ada juga orang biasa-biasa seperti Ammar bin Yasir. Ini antara sahabat-sahabat Nabi awal terima dakwah Nabi. Ammar bin Yasir tu kalau ingat lagi, beliau masa Nabi masih kanak-kanak dulu, ni teman sepengembala, gembala kambing bersama dengan Nabi, insya-Allah, Ammar bin Yasir. Beliau seorang sahabat Nabi yang tak ada kedudukan dalam masyarakat. Terima. Menarik tentang Sayyidina Abu Bakar, ada satu riwayat Nabi sebut nak menggambarkan walaupun dakwah secara senyap-senyap, secara in person ini tetap ada orang kata
bukanlah halangan, tetapi ada sedikit sebanyak reaksi balas yang agak kurang dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Ma da'autu ahadan." Tidak seorang pun yang aku dakwah, aku ajak ni, melainkan semua ada kabuah, taraddad wa nazar. Mereka semua akan setback sekejap. Teragak-agak dan berfikir dahulu. Illa Abu Bakr, kata Nabi. Kecuali Abu Bakar. Dia sebut je terus Abu Bakar terima. Insya-Allah ni sahaja Abu Bakar, kawan rapat Nabi yang paling percaya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi bayangkan dalam tempoh kata 3 tahun itu, Nabi bercakap dengan seorang-seorang, Nabi ada buat aktiviti usrah di rumah Arqam, kemudian ketika itu ada aktiviti yang dilakukan bersama solat pagi dan petangnya, itu 2 solat yang utama ketika itu. Tempoh 3 lebih kurang tahun itu, sekitar berapa? 40-50 orang sahaja yang beriman, yang disebut as-sabiqunal awwalun, golongan terawal, the earliest. Yang kemudian mula masuk fasa dakwah Nabi secara terbuka, jahran. Seperti mana kita sebut, turun perintah Allah Ta'ala tadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mula. Dan kat sini patut kita ingat insiden ataupun usaha pertama Nabi dakwah secara terbuka, iaitu di Bukit Safa. Nabi panggil, ringkas kita cerita sebagai ulang kaji, Nabi panggil seru ahli keluarga Nabi yang terdekat, Bani Hashim, Bani Muttalib, sebut berapa nama ni, berkumpul. Dan kita kena bayangkan begini, Bukit Safa pada ketika itu bukannya Bukit Safa kita pada hari ni, dalam bangunan sudah tentu jauh berbeza. Bukit Safa juga bukan dalam sangkaan kita mungkin sebagai bukit yang secara semula jadi natural. Tidak. Bukit Safa pada zaman Nabi dia berada di tengah-tengah, orang kata, bandar. Di tengah-tengah kiri dan kanan ialah rumah dan kedai di Mekah itu. Sebab Bukit Safa dan Marwah ialah antara dua bukit ini laluan ibadah sa'i. Dan laluan ibadah sa'i pada ketika itu dia, orang kata, tangle. Dia bergabung sekali dengan aktiviti perniagaan kiri dan kanan dengan deretan kedai. Itu yang berlaku. Terutamanya Bukit Safa ialah hot spot, kawasan tumpuan. Di situ orang kata kedai kopi dan apa sebagainya, tempat melepak, tempat berkumpul ramai tokoh-tokoh. Kat situ kita akan tidak hairan kalau kita baca kisah lain, Nabi diherdik, Nabi dimalukan depan ramai, berlaku di situ. Abu Jahal berkumpul dan sebagainya. Dan berimannya Hamzah juga di Bukit Safa itu. Sebab ni tempat orang ramai berkumpul. Jadi Nabi pilih, nak kata Nabi berani, Nabi pilih tempat yang menjadi tumpuan paling utama, dan Nabi memulakan dakwah di situ. Dan the rest is history. Yang berikutnya kita tahulah kisahnya, apa Nabi berdakwah, berlaku penentangan. Pak saudara Nabi sendiri, Abu Lahab, kata, "Ya Muhammad, alihada jama'tana." Wahai Muhammad, untuk ni kau kumpul kami. Oh, kena. Dan sejak itu bermulanya penentangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Tidak sebarang 3 tahun sebelum pada ini, tidak. Ini lalu berlakulah penentangan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersedia secara mental dan jiwa.